kena report pun dah buat. Tak boleh nak buat apa-apa lah. Report dah jalan. JPJ urus segalanya. Saya dah hantar kat pihak JPJ. Benda ni JPJ sendiri. Pihak JPJ nak buat apa, itu urusan dia sendiri lah. Sebab saya dah hantar sekali report kat pihak JPJ. Sekarang ni dia ada macam orang panggil apa, jalan proses dia. Kita bukan mudah-mudah bila kita dah buat report dekat pihak JPJ ni kena lalui custom dulu. Lepas dapat persetujuan custom, barulah lawyer saya boleh masuk untuk test urine lah. Kita akan test urine liver rakit atau apa benda ni supaya kita nak check dia positif tak positif. Sebab apa lah JPJ korang tak tahu. Sebab tu lah korang tak belajar tinggi. JPJ ni baru saya tahu sebenarnya ni bezanya orang yang berilmu yang orang tak berilmu. Okey, kalau korang tahu tugas JPJ bukan sekadar untuk trafik. JPJ ni adalah untuk unsur-unsur dalam kecerobohan, masalah-masalah semua benda ni. JPJ kita tunggu test JPJ settle, kita settle. JPJ pun sebab apa? Okey, macam ni kawan tanya apa tiba-tiba kaitan dengan JPJ, betul tak? Okey, antara polis dengan JPJ, siapa yang tahu tentang kenderaan seseorang tu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pasal kenderaan orang? JPJ ke polis? JPJ. Betul tak? Sekarang ni tak usah baca. Sekarang ni kita kena pasti maklumat keberadaan ahli rakit. Kita nak tahu keberadaan. Sebab tu kita perlu ada JPJ. JPJ akan dapat tahu dulu. Bila JPJ tahu, barulah orang panggil pihak custom. Kan tadi daripada JPJ kena pihak custom. Pihak custom ni akan jalankan tugas untuk rampas segala-gala aset. Bila rampas segala-gala aset, barulah lawyer boleh masuk. Yang mana kita boleh rampas aset dia. Lepas aset dia rampas, duit tu akan ditukar melalui duit. Bila lawyer saya fat, duit tu akan dapat kat saya. Semua atas duit rampasan dia. Pasal custom aset. Okey, kalau contoh korang aset korang banyak, custom apa yang rampas? Custom betul? Custom lah. Ni lelaki subuh tu kan, aku tak tahu percaya ke tidak sekarang. Okay, macam ni lah abang kakak. Abang dan kakak nampak saya main-main betul. Tapi dalam jiwa raga saya ni betul. Saya tak pandai buat muka serius. Tapi selami diri saya, selami minda saya, selami akal fikiran saya, apa yang saya cakap ni dalam muka saya ni agak serius ni, benda ni jujur, ikhlas. Yang saya punya studio dah roboh. Apa-apa kau boleh tengok kejap lagi. Saya bukan nak bohong, bukan nak cakap apa. Saya tak tipu apa-apa pun. Yang cakap studio saya semua benda jatuh kau. Kalau kau tengok video tu baru sikit. Kita tengok video yang panjang lagi. Kenapa? Kenapa awak nangis? Saya kena roboh. Studio awak kena roboh? Ada orang tumbuk studio saya. Siapa orang yang jahat tu? Dia guest artis, guest live rakit dia muatai punya orang. Tapi macam saya nak lawan pun sebesalah, saya tak kuat mana. Lah, awak pula tak ada kan? Saya dah lah tak kuat. Saya kan pecinta wanita. Sampai sekarang kau pecinta wanita? Yes. Lebih dari satu wanita ke? 6 wanita. Awak tak boleh, 4 je boleh. Awak nak jadi yang keempat tak? Kalau saya nak jadi yang satu-satunya je. Nantilah saya fikir dulu. Boleh tak nanti saya nak jumpa Alif Rakit ni. Alif Rakit ni akan saya jumpa nanti sebab lawyer saya akan jumpa dengan dia. Tapi saya takutlah pergi seorang-seorang. Boleh tak nak ajak awak teman? Boleh. Tapi awak kena minta izin ibu saya dulu. Boleh ke? Kalau contoh Alif Rakit cakap, tapi ibu awak kuat tak? Tak. Kalau saya one by one dengan ibu awak, saya menang tak? Ibu awak kalah. Yes.
Saya menang. Sebab awak pula penakut China kan? Saya penakut lah. Saya berani lah. Yelah tu. Awak bila awak balik? Balik di mana? Ni awak ada dekat rumah ni? Dah dekat rumah dah. Dekat office. Yang roboh tadi? Robot? Ya awak cakap roboh. Apa yang roboh tadi? Studio saya. Studio awak bukan office awak? Yelah. Office saya. Mana robohnya? Studio saya lah. Saya tak boleh tunjuk sebab dalam awak tahu tak balai polis? Kalau balai polis tengah siasat satu perkara, dia ada lilitan semua benda tu. Polis tengah siasat lagi. Adakah benda tu betul atau rekod palsu? Ada kat tepi tu polis. Awak kat ni? Saya dekat luar, saya tengah makan. Hari ni tangan saya sakit sikit. Tangan saya tadi kan saya bawa motor. Bawa motor ni sakit. Tangan saya bawa motor pula sakit. Lepas tu saya Tengok tak... dekat sikit, tak nampak? Sakit lagi lah. Sakit lagi. Lagi dekat sikit lagi. Tak boleh, tangan saya ni tak boleh nak suap nasi. Kan awak tengah makan, boleh tak suap untuk saya? Boleh nak? Saya gerak dulu, okey? Bye. Gatal ya maghrib-maghrib ni. Saya lelaki yang tak arniaya. Bila lelaki tak arniaya ni, biasa tu perempuan akan cuba tenangkan saya, guys. Perempuan akan tenamkan saya. Ada chance tu kan dah. Boleh ni. Muka aku pula miss. Boleh. Boleh. Takkan tak boleh. Muka aku lebih kurang ni fighter muka. Kau tengok muka aku lebih kurang apa? Macam Ramadan Ondas. Mikael Gatais. Dah balik ke? Okey, main kau dari doa ibu tadi dah sampai. Doa ibu tadi dah sampai. Siapa nak aniaya tu kena? Cerita dia macam ni, macam saya cakap tadi lah. Yang mana masuk live saya tengah hari tadi, korang dah tahu lah apa benda yang terjadi semua benda kan. Tapi disebabkan orang pihak di sana masih lagi tak balas saya punya DM, saya terpaksa buat post lah. Saya terpaksa post saya punya YT tu. Saya dah tanya dia, saya dah cakap ke dia, okay, saya spam chat tau. Bukan saya tipu korang, saya spam chat tau. Saya spam chat tau. Ini bukan saya spam, saya voice tau dekat dia. Saya boss kat dia. Tapi dia balas okey je, guys. Dia balas okey dia. Macam saya ni tak ada maruah lah, guys tau. Saya balas okey. Saya rantak. Saya boss tu. Saya cakap dia, saya akan buat report. Saya akan buat report semua benda. Kalau masih lagi tak balas, masih lagi tak hantar apa-apa, tahu tak dia balas apa? Dia balas okey. Dia macam melawan segala-galanya, guys. Dia melawan segala-galanya, guys. Nak dengar kan tak? Tak boleh. Sebab suara saya waktu tu tengah bangun tidur. Tak baik untuk para wanita untuk dengar. Apa je nak? Sebab tu saya malah cakap, saya siap voice tau. Cakap dia, tolong balas aku, tolong aku nak rampas duit, rampas rugi aku. Tahu dia balas apa? Okey. Korang hajar tak? Korang hajar, guys. And then bila dia balas okey tu, saya cakap dia, kalau tak aku akan tak cut part tu, aku akan post part tu. Saya post part ni. Sebab dia tak balas, dia macam melawan saya, guys. Dan saya akan post pukul 8 malam. Sekejap lagi saya tak akan bagi muka. Biarlah muka dia handsome ke apa benda, saya memang tak akan bagi muka sedikit, setitik, seulas, seinci. Satu persatu saya tak akan bagi setitik pun. Tak kisah dia pegang tali pinggang One Championship ke, pegang tali pinggang Taekwondo ke, ayah dia pandai boxing ke, ayah dia backflip ke, I never scare. I cakap post, I akan post. Memang I tak akan bagi muka sedikit pun. Garang je kan dah. Kau baru tengok sikit aku garang. Kau belum tak tengok aku marah lagi. Kalau aku dah marah, mujur maghrib tau. Baru tinggal lagi 8 malam lagi. Yo kau, family dia awak Lalat. Ya ke kanda? Nama awak siapa? Nur. Nur Lalat. Awak lawyer Ha? Awak lawyer.
Bukan. Awak ni budak ni cakap awak lawyer. Bukan. Sebab kalau awak betul-betul lawyer, saya nak minta pendapat dekat awak lah, boleh? Boleh? Jadi saya tak tahu nak luah macam mana kan. Tapi kalau bak viewers tadi cakap, Abang Apis ni cakap, kan nak invite Nur Lalat ni lawyer. Yang that's why lah saya invite awak. Saya nak mengadu sikit lah dekat. Tapi saya tak suka lah mengadu macam dalam ramai orang tengok. Boleh ke awak tinggal nombor telefon awak sekejap kat saya? Tak nak. Habis tu macam mana saya nak bercerita ke apa, pendapat ke macam mana? Pendapat dekat live je boleh cakap. Oh iya ke? Tapi sebelum tu nak tanya, almari awak cabutan tuah ke ada ribbon tu? Tak Saya macam cabutan tuah waktu nak rabut ribbon tak Bukan. Bukan. Awak menang cabutan tuah tak Bukan. Ini ribbon memang untuk tudung. Betul tu doh. Saya ingat cabutan tuah tadi. Menang beli produk apa? Saya tak nak tanya. Saya nak tanya awak beli. Kenapa muka dia macam tu? Boleh? Dan dia tengah sedih. Okay. Habis tu muka nampak macam tengah apa? Macam tengah nak makan orang. Tak, muka saya tengah sedih. Muka sedih macam ni. Muka sedih. Macam tu. Okey. Saya nak mengadu. Semula lagi. Jangan. Kenapa dia buat muka macam tu? Astaghfirullahaladzim. Muka dia macam Amira Rosli lah. Ya, itu saya perasan tu. Sorry. Tak tutup mulut. Minta maaf. Bau sikit lah. Awak makan tu? Sorry. Tak berus gigi sebulan. Ni nak tanya orang mana? Dia orang KL. Orang KL. Awak orang mana? Saya orang Sarawak. Orang Sarawak. Agi hidup, agi Kelaban. Bukan. Saya orang Sebuk Ulu. Sebut Ulu tu apa? Sebuk Ulu dia bahasa yang orang tak tahu lagi. Oh, macam contoh bahasa dia? Contohnya saya cakap, saya nak makan. Au kelukuman. Au kulukuman. Betul. Tak boleh kau cakap suara tu dia macam biasa je. Au kelukuman. Saya minat lah bahasa awak ni. Boleh tak awak ajar saya personal? Tak boleh. Alu kulukuman. Au kelukuman. Au kulukuman. Cuba cakap kat bio. Au kelu. Au kulukulu. Tahu tak maksud dia apa? Maksud dia apa? Saya suka korang. Awak cakap kat saya ke tadi? Bukan. Kamu cakap kat bio. Bukan, saya ajar je. Oh ya, alu kulukuman. Ya je. Awak, saya nak tanya, awak betul-betul lawyer ke apa ni? Tak, saya tak lawyer. Buat podcast, saya punya studio kena go. Okey, saya tanya awak lah. Kalau awak betul-betul, awak contoh ni awak seorang lawyer lah. Awak ni bawa kawan awak datang. Kawan awak datang. Rumah awak pula tu papan plywood je. Awak tu papan plywood? Papan lah, rumah papan ni. Ya. Lepas tu kawan awak seronok. Awak kelakar nak kawan seronok. Pam, kawan awak tergerajang. Awak punya papan, rumah papan awak tu roboh. And then kawan awak buat tak tahu. And then awak patut buat report tak? Buat report. Macam tu lah saya buat report ni. Oh, sabar. Tarik nafas. Apa? Embus. Busuk. Sorry. Aku dah tak boleh lah muka dia. Mulut saya bau babi ke apa ni? Bukan. Itu apa yang babi tadi? Saya memang gelap macam tu. Kalau terhibur, saya automatik keluar BABI. Saya ingat mulut saya bau babi. Tak Tak. Mulut saya bau bangkai ke apa? Bukan. Habis tu? Saya cakap, kamu tadi cakap saya busuk juga. Jadi saya balas balik busuk. Saya cakap busuk, tak cakap macam mulut bau babi. Bau wangi tadi. Wangi. Watermelon. Watermelon ni. Okay.
Okay lah, Nur Lalat Asal siapalah saya pendapat awak, saya at least saya ada orang support saya, orang sokong saya. Sebab viewers saya ni semua tak sokong saya apa yang berlaku. Itu yang saya rasa macam sakit sangat hati saya, sedangkan saya buat terbaik tau. Faham. Sebenarnya cerita macam ni, saya terpaksa, sebenarnya ada video dalam tu tau. Saya tak nak post, tapi pihak di sana saya duk check semua benda, dia tak balas, tak respon apa-apa. And that's why saya terpaksa post ni, biar dapat satu orang panggil, biar satu Malaysia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kena buat report. Ya, tadi saya dah cakap. Taman dia. Ya, saya dah cakap tadi sebelum saya tumbuk muka awak, jangan ulang 3 kali. Ya, lebih. Okay lah. Betul. Saya dah tutup mulut. Tak apa, jangan risau. Tak kena. Okay, awak jaga diri elok tau. Okey, kamu pun jaga diri elok. Bye-bye. Seram. Assalamualaikum. Muka saya nampak gatal sangat. Perempuan takut yang muka saya. Saya nampak gatal sangat ke? Maghrib kan nak? Yang mana tak pergi? Nak pergi solat tu, pergi solat dulu, okay? Saya nak ni je, promo pukul 8 malam je lagi. Guys, di YT Borak Tiga Lain. Amboi, gatal kan dah? Mana ada gatal? Tapi yang korang faham perasaan saya kenapa saya buat macam tu guys Korang dah faham kenapa benda ni terjadi Saya malah nak cakap lebih-lebih sebab benda pun dah jadi. Saya nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Ajak naik ring, dia tak berani dengan saya. Balas chat saya pun okey. Macam mana guys? Korang percaya? Okay, korang team mana? Okay, sekarang ni apa cerita ni kan dah? Okay, cerita ni abang sini, Abang Farouk Abang Farouk boleh orang panggil apa, boleh cerita kat semua kawan-kawan apa yang berlaku Abang Farouk Cerita dia macam ni Sudu saya kena roboh oleh fighter Muay Thai Alif Rakib. Dia tumbuk roboh semua perkara. Okay, sekarang ni saya terpaksa post video dia pukul 8 malam ni. Dengan apa, saya tak cakap kosong tu. Saya terpaksa post pukul 8 malam sekejap lagi. Saya akan post di YT saya, Borak 3 Line. Bukan YT saya, YT Borak 3 Line. Saya panggil dia podcast. Dia tumbuk benda ni dah ada kat dalam ni semua benda, semua bukti, bahan bukti. Dan korang nilai sendiri dengan apa yang berlaku dalam ni. Pukul 8 malam sekejap lagi, korang nilai sebaik mungkin apa yang berlaku. Saya tak boleh cakap lebih-lebih. Benda ni terjadi disebabkan tak boleh nak cakap apa-apa sedih. Saya malas menangis tau. Bila saya menangis, view akan tinggi. Bila view tinggi, saya takut saya buka beg kuning. Saya takut bila saya nangis kuat-kuat, view dah 100k, saya takut terbuka beg kuning lagi. Better saya tak nak nangis. Better saya diam. Better saya tak nak nangis apa-apa. Okay, saya tak nak lagi. Saya diam. Saya tak nak nangis. Okay, jangan bagi saya nangis. Bila saya nangis, view saya tinggi lagi. Asal kau gelak, kau yang faham-faham lah. Yang faham-faham. Asal kau nak kasal kan jadi macam mana? Tak boleh. Tak boleh lah. Sebab benda ni dah teruk sangat guys. Sebab benda ni dah teruk lah. Dah lebih-lebih guys. Lebih-lebih sangat. Dia terlampau lebih-lebih, dia menyakiti hati saya guys. Kalau kau nak tahu, kita sama-sama standby dekat channel Borak 3 Line. Ini saya akan tunjuk kau semua satu persatu bukti guys, apa yang berlaku guys Sakitnya hati ni guys bila kita bukan apa guys, kita keluar amount yang tinggi guys untuk kita punya Borak 3 Line. Tapi bila roboh satu studio, tak ada orang bertanggungjawab untuk semua perkara tu, dia agak little bit kau faham kan, little bit kecewa sikit apa yang berlaku. And that's why tak masuk ke social bus sekarang. Oh tak, saya buat live game je ada social bus. Abang muda sini tak ada social bus abang muda. Ini bukan live Arul, ada social bus. And then agak terkilan sikit guys apa yang berlaku. Kita sampai roboh semua benda kan, agak terkilan. Roboh tu yang kita tak nak yang lain kita okey. Roboh tu tak ada benda, roboh tu yang kita rasa macam sakit sangat hati guys. Sekarang ni fighter kan GTA pun dah salah hantar je. Jangan hantar.
Sebab memang takkan masuk. Laju sampai rumah kan nak. Ya, tekan meter banyak. YT borak 3 line. Maghrib dulu yang mana tak maghrib. Tu maghrib dulu kau boleh search YT borak 3 line. Bagi aku menggatal sekejap. Ni siapa ni? Asal dia invite aku. Orang duk invite aku ni guys. Balik dah. Dah balik lah, takkan tak balik lagi betul. Lapar guys. YouTuber kena. Terima kasih Abang Gana beli goreng pisang mak saya. Terima kasih sama-sama. Lelaki dah sekian dah. Hai. Kasih sempat lah abang Kak Faik. Saya tak ambil dah. Ngorek awet kan dah. Kau kerja awet je. Muka aku awet. Tak main. Asal tak main. YouTuber dah Malaikat Malam kan dah ada kat trick viral. Malaikat Malam ada kat trick viral maksudnya. Tak faham. Konten Alif bila nak ada? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Yang tanya saya pun tak tahu. Ada bila. Sekarang ni kat YT orang dah tunggu 55 orang guys. Yang mana nanti korang masuk kat YT kan. Kenapa YT abang tak jalan? Bila balik kacaknya? Solat maghrib kan dah. InsyaAllah. Sekejap lagi guys Sekejap lagi. Bagi saya satu promote ni. Setiap orang lain yang promote. Saya lapar lah guys. Ni lapar ni kena gaduh. Hari ni saya agak kecewa sikit guys Apa yang telah terjadi ni orang panggil luar daripada tarbi'i kita. Kita tak expect pun benda berlaku. Tapi saya lapar betul ni. Ya, saya cakap lapar je. Saya jujur korang betapa penatnya kawan saya tadi nak settlekan masalah apa yang berlaku. Tadi kita orang jumpa lawyer guys Syami tadi cerita jujur dia bergaduh dengan lawyer sebab kat nak mempertahankan studio kita orang. Dia cakap benda macam ni semua benda sampai dia penat guys. Nampak guys, dia masih tengah berfikir lagi guys. Masih tengah berfikir apa yang berlaku guys. Kesiannya kita orang guys masih berfikir guys. Sebab dia tengah berfikir ni guys. Syami tengah berfikir apa yang terjadi tadi guys Macam mana dia nak settle ni studio roboh dengan Alif tak nak bagi je sama guys Kesian guys Dia tengah berfikir tu. Suara hati Syami guys. Macam mana aku nak settle studio ni? Macam mana aku nak bagi tahu semua orang-orang yang studio aku dah roboh? Kenapa diorang tak tahu apa yang terjadi? Aku dah DM lawyer tak nak tahu, JPJ tak nak percaya aku, semua tak nak percaya aku. Susahnya hidup macam ni. Suara hati Syami guys. Suara hati Syami guys Saya tak boleh cakap lebih-lebih guys. Saya tak boleh lebih-lebih guys Tak boleh jawab lebih-lebih. Saya tengah lapar ni. Memang betul-betul tengah lapar. Jadi bila dah lapar, saya akan start makan sarding. Saya dah start makan sarding guys. Saya lapar. Berat masalah. Betul ke office kan dah roboh? Ya. Saya kita orang tak ada awet pula invite. Hello. Lema kacau Nice to meet you. Lema kacau lah. Bye. What's the language did you speak? Chinese. Where you from? Chinese. Taiwan. You're from Taiwan. I'm not Chinese. Lema kacau Lema tahu? Can you speak English? Lema kau tahu soal. Kacau. Balau. I don't understand what you mean. Ayo, Lema kacau lah. Can everybody explain what he's saying? Ni mà đâu. Nếu mà chậu, liang vào, nếu mà chậu lọ. You wanna play? Lên nó. Okay. Lên nó là boss. Nếu mà chậu lên cái đấy, để cả bảy lên chín chậu léo. He say you're so beautiful. Lên chậu lọ sữa. You're your friend? Ê, để mà có. Why? What he's saying? I don't know. Lên băng thảo. Can you explain everyone what he said? He pretend not able to say in English. He played you. He said you beautiful. Where he from?
Taiwan. Taiwan? He from Yeah. Malaysia? You from Taiwan. Malaysia? Taiwan. Taiwan. Hmm. Taiwan. Ya, Taiwan. 5 kata, 5 kata. Dia 5 kata borak 3 lain. 5 kata. Why bye? No, I don't want to buy. Aduh. 5 kata. 5 kata. It's not 6. 5 kata. Di tengah video call dengan Pak Wer dia bangang. Bangang dengar pula suara boyfriend dia. Dah kantoi. Dah dengar suara boyfriend kau. Kap. Dah dengar tu suara boyfriend dia. Kau dengar lagu suara boyfriend dia? Why tu budak geleng 8 malam? Ya. Saya tak boleh nak cakap apa. Borak 3 lain malam ni? Ya. Pukul 8 malam. Cakap apa ni? Tak cakap apa-apa. Aku tengah tak ada mood. Tengah tak ada mood ni. Faham tak tengah tak ada mood? Satu persatu. Ni lagi tengah tak ada mood ni. Macam ni cara dia promote nampak? Tidur. Orang sudah datang OP ni selesaikan masalah. Kerja tidur. Dekat sana tidur, sini tidur. Lalas aku seorang yang nak pertahankan apa yang terjadi. Dia elok tidur. Lepas tu aku. Seorang lagi tak tahu pergi mana. Seorang lagi alasan family day. Ini yang susah. Bila ada 3 kepala, 1 kepala yang pakai. Yang kepala ada buat tu kepala. Kepala. Aku ingat dia bangun. Aku mati-mati ingat dia bangun. Silang kaki. Yang buat tu. Aku ingat dia mati-mati ingat bangun ke tolong. Kan live masuk live sekejap. Silang kaki balik semula. Ini kalau aku boleh jet kau ni. Kau dah tengah panas ngalir rakit. Aku boleh tidur maghrib ni. Aku jet lagi. Stres lah macam ni. Macam nak flick mirror ni. Orang lah tengah stres. Tengah stres. Okay guys, hari ni hujan awal. Letih drive tu kan nak. Saya yang drive. Daripada tadi guys Okay, cerita jujur guys Syami tidur sebelah. Dalam kereta pun tidur. Saya daripada segamat tu, saya yang drive. Saya yang ni dalam kereta tu sambil drive sekali. Kalau JPJ tengok, JPJ saman saya tahu. Tapi waktu tu saya tengah call JPJ. Waktu tu tengah Abang JPJ maksud saya dia tak boleh buat apa-apa sebab saya tengah call dia. Dia nak saman tak boleh. Saya tengah call dia nak settlekan masalah konten kita nak post malam ni. Sebab pihak orang tu tak bagi gaji sama kat kita. Pihak sana tak bagi gaji sama, kita terpaksa post konten malam ni. Dan lantaklah apa terjadi, viral ke viral, itu hal dia, masalah dia, bukan masalah saya. Okay, saya dah bagi peringatan sedalam-dalamnya untuk dia. Tapi dia tak dengar peringatan saya. It's up to you, man. Jangan marah-marah dah. Asal pula marah-marah? Saya kena marah-marah lah. Menipu. Apa ini? Oh, enggak mau. Bentar. Asal tak maunya? Teruk sangat ke muka aku? Apa yang? Love, thank you. Apa yang rasa merogol dia sangat tu? Sampai tak nak line dengan aku. Kan dah main pro club ke? Baru start main. Ni guys Ni siapa ni? Kita invite orang Kelantan guys. Tanya dia perasaan. Terima kasih tak ada nama di pita. Lagi 9 minit guys. Okay, ada 87 orang. Kita mengamai kumpul di borak 3 line boleh? Saya nak tunjuk korang bukti satu persatu apa yang terjadi guys. Boleh tak boleh guys? Kita nak tunjuk bukti satu persatu apa yang terjadi di dalam kita punya studio. Dan waktu ni korang baru tahu siapa dia champion sebenar guys. YouTube borak 3 line. Ya, saya bukan nak Hello Demo. Demo ke mana Demo? Kelantan. Ni kawan nak oyak ke Demo? Kawan ni tengah ada masalah dengan Kelantan ni. Oh, cepat oyak. Ni, Demo kenal. Demo kenal lelaki. Kenal. Apa dia nak buat dengan dia kau? Nak kacang dengan dia kau? Tak, Demo jangan banyak kecek. Bila Demo banyak kecek, kita gocoh dengan Demo.
Ni kawan ni nak mengadu ke demo. Ale-ale mencelup pakasir biar sampai ke pakai lenyek. Ale-ale demo orang Kelantan biar kita sendiri yang hantar demo. Ni kawan ayat ke demo. Lek. Ni kawan ni nak cakap ke demo. Kawan ni imbatlah alik rakit tu mari kita punya Osman tersakiti ya. Apa tu? Ni kawan ayat. Bodyguard. Kawan ni panggil dia mari kita punya studio. Mari kita punya studio duk kecek. Dia tumbuk kita punya studio. Dia hantar kita punya studio. Dia hantar punya studio kita roboh. Roboh ni kawan oyak ke demo. Demo panggil sign demo, datang rumah demo, tiba-tiba sign demo, runtuhkan rumah demo. Demo marah tak? Marah. Marah tak? Demo marah tak? Marah lah. Ini sekarang ni Alif Rakit ni ada kat Kelantan. Kawan nak demo, kau budak-budak towing, kau budak-budak demo cari dia sekarang di Kelantan. Oyak dia ke kanda ni. Panggil. Demo boleh tak? Tak boleh. Alif Rakit tak selesai dengan kita. Ni kawan tak kisah demo sign ke tak sign. Demo panggil mak demo. Suruh panggil grup makcik-makcik. Kepung Alif Rakit sekarang. Kat rantau Panjir. Cik. Oh cik. Demo. Kita lek ni. Demo lek kau kita lek ni. Ni demo yang lek. Mana cik? Oh cik. Ni mak demo. Mak demo ke? Mak tak ada. Mak Tu siapa ya? bukan. Kak Ipo. Kak Ipo. Oh ya. Kecik Kelantan lah. Kecik luarnya. Ni, oyak ke kakmu, abangmu, oyak ke belakang orang Kelantan. Satu Kelantan ni, grup Kelantan sedunia. Hak demo buat apa, cari Alif Rakit. Ke kanda nak cari ni sekarang. Demo oyak gitu deh. Sebab Ya. oyak ke dia, video dia dah viral. Kanda dah post dekat YT dah lah ni. Kita ni tak kisah lagu mana apa terjadi. Kita ni bergaduh kau dengan warga Kelantan, kita tak kisah. Sekarang ni kita memang jiwa pelawai. Why? Behel. Ni nama demo siapa? Ain. Yang tu apa? Ida. Ain Ida. Yang mana yang bebo? Dia bebo. Jalan dah tu. Ni kawan ni nak cari Alif Rakit ni kat Kelantan. Nanti kawan turun kat airport demo jumpa kawan boleh? Demo nak tunggu video Kelantan. Ni kawan nak Demo tunggu dulu baru demo kecek. Kawan nak tunggu malam ni kawan tunggu Demo tunggu malam ni, lepas tu demo koyak. Oyak ke demo? Demo duduk atas kursi tu dia bila nak turun. Nak kawan oyak nombor telefon demo apa? Duduk dia. Lo ni kawan nak SS dulu. Kawan. Nombor telefon demo apa? Demo tanya nak pergi kat orang kau ramah. Taklah untuk kawan lah, kawan dah mari Kelantan kawan oyak ke demo? Ni apa pasal pakai topi malam-malam ni, bukan matahari pun dia. Masalah tu. Dah balik ke? Balik ke? Balik apa? Hentikan guru. Nak juga. Kawan, ni saya yang dapat nombor telefon korang pula nak. Comel orang Kelantan ni. Janganlah. Jangan. Kenapa? Jangan. Gelak habiskan boleh, jangan gelak separuh je. Oh, Kelantan memang gelak gitu. Gelak. Pendek. Gelak. Bini orang tu kan dah. Bini orang. Bini orang pula. Gelak mesin kan dah. Okay. Ni kita dah oyak apa benda kita nak luah ke demo. Demo kecek kepada warga-warga Kelantan, cari Alif Rakit, kita cari deh. Beres, nanti kita pun dalam group. Beres nanti deh. Caya tak? Caya ke demo, beres nanti deh. Beres. Bukan atas netizen. Awak demo ni kalau oyak beres netizen. Beres nanti deh.
Kita klik dulu deh. Ya. Set kita jangan pecah. Jangan pecah. Ya. Set kita jangan pecah deh. Kita ni kalau belah ada darah Kelantan, ada ni darah ni Kak Wok. Kalau belah sikit ada Kak Wok, kalau belah kat sikit ni ada etok-etok. Dah, kita gerak dulu deh. Ya. Okay. Ya. Oh. Cik kita mandi lanjai kan dah? Tak tahulah gitu. Sekarang ni kita tak kisah set kita mandi lanjai ke apa cerita. Sekarang ni demo ni. Astagfirullahaladzim. Demo ni sekarang kawan nak tunjuk bukti. Demo nak tengok bukti tak? Kawan nak tunjuk bukti. Demo nak bukti tak? Kawan ya. Demo nak bukti tak? Demo nak bukti tak? Kalau demo nak bukti, semua kena serbu kat Borak 3 Line punya YT. Kita nak post ni bukti, segala-gala bukti apa yang terjadi ni dekat sini. Demo pergi ambil nasi ke, demo pergi ambil senduk, ambil kayu, ambil tukul ke apa, demo lepaskan kemarahan. Demo tengok ni. Kalau demo dekat tempat kita, apa perasaan demo? Cuba demo bayangkan. Cuba bayangkan kalau demo di tempat kita. Demo stres dah. Ni, ayat ke demo. Demo tak percaya, demo tengok pukul 8 malam, jadi lagi seminit lagi. Kita bukti. Geramnya apa pula imbat ni. No, di situ. Abang! Korang ni sangat kan? Abang, diorang cakap saya muka Carina. Diorang cakap saya muka Carina. Abang dalam mood tengah tengok. Betul! Ya, tak kisah betul tak betul. Abang dalam mood tak elok. Abang tak ada masa nak buku tau. Bila kau macam ni dengar. Bukan, kurang saya dah kena marah dah. Muka awak macam Rina. Rina baru lepas berpantang. Ni, sekarang ni Abang tak ada masa nak buku tau. Tak, diorang ni yang cakap bang. Stop it! Okey, saya serius. Sekarang ni abang tak puas hati dengan orang Kelantan ni. Sekarang ni semua orang, saya dah nak post konten ni. Pukul dekat Borak 3 Line punya channel. Kau tengok apa terjadi kat studio saya. Studio saya roboh! Bang, bang. Belum spek awak pecah. Gerak tu. Tak, jangan bang. Saya beli kat kedai Iko bang. Ya, tahu. Eco Shop. RM2. Saya gerak jap. Pukul 8 dah kena. Saya dah post dah premier. Tu 3 Ogos. Saya tak start lagi. Yes. Pukul 8 malam. Hai semua. Kena sidai. Tak ada oi. Start dia ni. 2026. 8 1 minit. Sidai kuat. Mana dia? Woi, dah 8. Sidai tak gerak pun. Dah pukul 8. Sidai mana? Waiting 13 Ogos. Sekarang asal tak start lagi? Oh, sabarlah korang. Premier will start shortly. Kenalah tunggu. Sabar. Jangan menekan. Sebentar dong, kerana tengah make up. Kena game. Bug kot. Ui, sidai. Okay, dah ada guys. Kau pergi refresh balik. Refresh. 3, 2, 1. Dah belum? Tak ada. Lagi 22 saat. 600 orang. Boleh tak saya minta 4,000 orang. Kau nak tahu apa yang terjadi, kau pergi dekat saya punya channel Borak 3 Line sekarang. Saya dah stres ni guys. 8, 9, 10. Awal lah kena. Ya, tengah ni. Boleh guys. Saya dah kecewa sangat apa yang terjadi. Tapi saya jujur dekat benda ni korang viralkan. Saya minta korang tolong share dekat semua group. Share dekat semua orang. Share dekat semua orang.
Tengok. Kenapa duk? Dan kau tengok sini apa yang terjadi. Benda ni saya tak boleh nak cakap apa-apa. Semua ni bergantung kepada korang sendiri. Dah share kat grup-grup kan dah? Oh ya ke? Boleh saya minta 4,000 orang. Kita dah start ni. Jom ramai-ramai. Boleh tak saya minta izin korang 4,000 orang kat sini. Jom ramai-ramai pergi kat YT Borak 3 Line. Saya buktikan benda ni real. Bukan main-main. Saya gerak lu korang. Jumpa di YT saya. Saya akan layan korang satu persatu. Bye korang. I love you so much.